Ada beratus jenis bentuk latihan. Tak boleh secara lembut, tak boleh pukul. Tak boleh pukul. Tak boleh sepak terajang tuan. Tak apa. Banyak dia cara ada. Kalau tak reti, jangan jadi jurulatih. Saya bang, saya boleh bagi hukuman orang buat pumping. Paling banyak pumping dengan saya 10 je. Engkau sebagai jurulatih, engkau tak payah nak ajar orang, sini, kau buat pumping 200, buat pumping 500, pumping 10, pumping 100, orang tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul? Tak payah. Kalau dengan saya 10 tak sampai. Tak tahu kenapa 10 tak sampai. Kamu semua sekali plus support position down. Knuckle. Okay, down. Up. Berapa dah? Satu tu menunjukkan kita hendaklah bersatu hati. Kita hendaklah macam ni, popek 10 minit aku cakap. Menggeletar tangan. Satu je. Down. Up. Berapa? 2. 2. Itulah. Bukan nak kata saya sayang kat korang popek 10 minit ni. Lepas tu sampai down. Dah berapa dah? Aku punya pumping 10 je, tapi 1 jam. Okay, down. Up. Berapa? Dah 9 tuan. 9. Satu lagi habis. Tahan sikit. Popek. Aku popek. Dah 9 tadi kan? Okay, down. Up. Berapa? 10 tuan? Bukan. 9.1. Down. Up. 9.2. Saya kata 10 je. Down. Up. 9.59. Down. Itu aku punya pumping. Saya 10 je. Demi Allah aku tanya anak murid saya semua. Saya tak pernah bagi pumping 100, 200. Pumping saya 10 je. Tu jurulatih. Kau tak payah sepak terajang pun. Biasa kena dah tuan. Amai dah kena dah. Biasa dah kena tuan. Tahu tak apa. Jangan dengar orang pumping B200. Buat apa pumping B200? Melatih orang ni bukan nak kena perlu sepak terajang, pukul dan semua tu. Sebab benda tu saya dah buat. Kalau waktu saya belasah orang, kayu beruti itu patah. Oh, as abang ke? Ada punya ni. Anggota. Kayu beruti 2 kali 4 tu patah kalau dapat saya. Kisah dulu. Kisah kat Pulada.